Salam semua, selamat datang kembali ke channel aku. Hari ni, aku nak tunjuk macam mana aku mula trading di Quartex. Okey, pertama sekali, kena pilih trading pair yang bagus. Di sini, aku pilih pasaran Pakistan. Sekarang, aku buka bot yang sangat powerful, AI trading website yang tolong aku cari entry yang lebih baik. Lepas tu, pilih PKR USD, USD PKR, kemudian tekan Get Signal. Bot bagi signal up untuk 1 minit, jadi aku set masa 1 minit. Jumlah pelaburan aku $200. Akurasinya 88%. Sebab tu aku guna martingale, MTG di sini. Link bot ni boleh jumpa dalam description atau komentar terpin video aku. Kalau ada soalan, tulis je dalam komen atau kontak aku terus di Telegram. Check description, aku dah letak link Telegram aku dan channel Telegram kat situ. Jom, tengok apa jadi. Kalau korang tengah plan nak mula trading, ni nasihat aku. Jangan bazi masa, ambil calculated risk dan fokus belajar. Tengok trade aku. Ada yang loss, tu biasa dalam trading. Tapi aku tetap yakin sebab aku tahu cara recover dengan betul dan balik lebih kuat. Trading bukan pasal menang setiap trade. Ini pasal disiplin, kesabaran dan pengurusan risiko pintar. Signal seterusnya masih up. Okey, aku tambah 4 trade lagi. Sekarang, trade ke-7 tengah jalan. Loss tu sebahagian dari trading dan setiap trader betul faham benda ni. Bila orang nampak loss, ramai jadi emosi dan tinggal. Tapi trader pintar berhenti sekejap, belajar dan balik lebih kuat. Ya, loss dalam trading memang boleh jadi. Tiada strategi menang 100% setiap masa. Tapi yang paling penting ialah recovery, bukan panik. Recovery bukan maksud judi atau overtrade. Ia maksud analisis lebih baik, entry lebih pintar dan risiko terkawal. Di sinilah teknologi buat perbezaan sebenar. Sebab tu aku sangat syorkan guna DeepSeek AI. Ini salah satu sistem AI paling kuat dari China. Direka untuk analisis data secara mendalam, kenal pola dan bantu buat keputusan lebih baik. DeepSeek AI bantu trader faham arah market, momentum dan timing. Jadi bukan teka-teki lagi, korang trade dengan logik dan confidence. Aku tengah ambil risiko agak tinggi kat sini. Sekarang pakai martingale dan 15 trade aku tengah berjalan. Tengok, sekarang dah hampir $7,000. Ya, aku tengah dalam profit yang baik. Jadi, ni hasil akhirnya guys. Aku profit. Terima kasih banyak sebab tengok video ni. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube aku dan mula trading dengan jumlah yang cukup. Kalau tak, susah nak recover loss. Jumpa lagi di video seterusnya.